Bis- Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ibu, ayah, kawan-kawan dan semua guru. Saya ingin berkongsi pengajaran daripada surah Al-Alaq. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Surah Al-Alaq ajar kita 7 perkara. 1. Belajar dan baca kerana Allah. 2. Ilmu datang dari Allah. 3. Jangan sombong. 4. Jangan halang orang buat baik. 5. Allah sentiasa melihat kita. 6. Jangan ikut ajakan salah. 7. Sentiasa dekat dengan Allah. Terima kasih ibu ayah kerana mendengar. Jom kita sayang Al-Quran dan ikut apa yang Allah ajar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, komen bacaan adik Sarah Mairah. Okey, terima kasih ucapkan atas bacaan tadi. Tak okey? Okey, alhamdulillah good. Bagus. Okey, terima kasih Sarah atas bacaan saya yang comel tadi. InsyaAllah. Seterusnya. Okey, Sarah boleh duduk kat belakang dulu. Ini first, maaf ya. Biasa kat sekolah dengan cikgu je, hari ni adik boy. Jadi, berkongsikan tu.